Hey, what's up guys? So siapa kat sini peminat tempe? Hari ni kita nak buat tempe goreng crispy. Kruk-kruk bunyi dia boleh cicah dengan sambal kicap pedas ni. Sangatlah sedap. So korang ambil 6 ulas, belum lagi. Ambil tempe dulu. Tempe kita potong dua, ada potong nipis-nipis. Lagi nipis lagi crispy lah. Baru ambil 6 ulas bawang putih, 1 sudu biji ketumbar, separuh cube pati ayam, separuh biji bawang merah. Anda tambahkan gula lebih kurang 1 sudu kecil. Anda tambahkan garam dengan ajinomoto. Anda tambahkan white pepper and letakkan 1 sudu tepung jagung. Lepas tu tambahkan air. Air jangan banyak sangat sebab kita punya perapan ni dia tak cair sangat, tak pekat sangat lah. Lebih kurang macam ni rupa dia. Ambil tempe tadi, celup kat dalam, lepas tu boleh angkat and goreng dalam minyak panas. So perapan kita tu dah ada rasa masing-masing balance dah. So just nice. Bila dah nak garing, korang masukkan bawang putih yang belum dikupas and boleh angkat sekali bila dah masak semuanya lah and sedia untuk dihidang. Tapi belum lagi kita nak buat dia punya sambal kicap pula. Senang je. Korang blendkan kicap manis, cili padi dengan bawang putih sampai lumat and sekarang dah boleh serve. Dengar tak bunyi dia tu, kruk-kruk, cicah dengan sambal kicap pedas sangat sedap. Biasa orang makan benda ni waktu petang. Tapi bulan puasa janganlah dik. Puasa dulu, malam nanti baru buat. Okay? So korang boleh try dekat rumah. Selamat mencuba.